Rakyat Perak tahu tak, baru-baru ini Menteri Besar UMNO Datuk Seri Sa'rani Mohamad kata semua dun dapat peruntukan yang sama, iaitu sebanyak RM300,000. Nampak macam baik kan? Kaedah pengagihan itu kita bagi sama. Cuma pengurusnya saja yang berbeza. Menteri Besar juga tambah lagi bahawa tiada peruntukan khas untuk pembangkang. Kononnya kerana peruntukan sama rata sudah cukup. Tapi sebenarnya peruntukan kawasan pembangkang ini dikawal oleh pegawai khas yang dilantik oleh MB sendiri. Siapa pegawai yang dilantik ni? Kebanyakan mereka yang ditolak oleh rakyat dan kalah pada PRU 16 hari itu. Kalau adun kerajaan nak mohon duit untuk projek kecil pun, dia boleh terus mohon. Tapi kalau adun pembangkang, kena tunggu jumpa pegawai MB, lepas tu pegawai tu pula kena jumpa dengan MB. Itu tak ambil kira birokrasi lagi. Kan jadi lambat kerja tu. Ini jelas satu agenda untuk sekat gerakan pembangkang supaya tak boleh buat banyak kerja untuk rakyat. Anda bayangkan, di Perak ada 26 kerusi pembangkang. Di setiap dun pembangkang itu dilantik seorang pegawai khas MB yang dibayar allowance dengan menggunakan duit rakyat negeri Perak. Lebih 3 juta setahun dibazirkan untuk membayar pegawai khas MB ini. Sedangkan di kawasan itu dah ada adun yang dipilih oleh rakyat. Puak pegawai MB ini dahlah bukan pilihan rakyat. Dahlah tak pergi bersidang untuk bincang masalah rakyat, tapi diberi kuasa untuk uruskan peruntukan projek rakyat. Macam inilah pentadbiran UMNO Perak. Konon nak bagi sama rata tapi double standard. Biar pembangkang susah untuk bantu kawasan mereka. Nanti kita klaim saja. Rakyat Perak, jangan terus diam. Kongsi video ini supaya lebih ramai sedar apa yang berlaku. Jangan lupa follow kami untuk lebih banyak pendedahan dan maklumat sebenar tentang politik yang mereka tak nak anda tahu. Bangkit bertindak kerana mereka gerun dengan suara rakyat.